Hai, Assalamualaikum apa semua. Hari ni kami berada di sebuah homestay yang suasana dia memang kampung habis. Ni kami nak pergi ronda-ronda kat sini, Sat. Bunyi burung, bau rumput segar, terus teringat zaman masa kami kecil-kecil dulu. Weh, teringin nak pergi zaman kecil-kecil balik, weh. Titik ni duk hingat sungguh, dari jauh pun duk dengar suara dia. Anak-anak kami ni seronok lah kalau duk ada itik ke ayam ke kambing ke, jenuh lah daripada ligan. Pokok janggut, pokok janggut. Kami bukan boleh tengok pucuk dia ni, geram. Saiki makan buat ulam sedap ni. Maka terjadilah apa, kutip-kutip pucuk janggut ni. Buat ulam memang sedap. Kena pula sambal belacan yang terangkat telinga kan, memang padu. Mak mentua lalu kat belakang pun tak nampak dah. Rainbow, meh tangkap ia meh. Macam itulah nak kami. Okey, hampa dengan itu berakhirlah mini vlog kami untuk hari ini. Luangkanlah masa dengan keluarga kat tempat yang sederhana tapi penuh kenangan dan ketenangan. Assalamualaikum.